Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Saudara dan saudari, dalam sesakan dunia yang menekan jiwa, di tengah hiruk-pikuk kemajuan yang mendambakan laba dan puasa, masih ada air mata yang jatuh tanpa suara. Di lorong-lorong sempit di kota, di ceruk pendalaman yang sunyi, di pinggir sekolah yang usang, serta di dalam hati remaja yang hilang arah kemanusiaan, terus merintih mencari sinar harapan. Maka, lahirlah aspirasi Malaysia Madani yang bukan sekadar dasar kerajaan, tetapi sebuah iktizam demi menyulam nurani dan menyantuni insani. Maka, izinkan saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk menghayati pidato yang bertemakan Malaysia Madani, menyulam nurani, menyantuni insani. Pragmati pertama, kemiskinan dihapuskan, kemanusiaan dimuliakan. Di sebalik pecakar langit dan lebuh raya yang canggih, masih ada rakyat yang hidup beralas kota dan berbumbungkan langit. Menurut laporan kemiskinan Malaysia 2023, terbitan Jabatan Perakaan, sejumlah 469,000 isi rumah masih berada dalam kategori miskin tegar. Fenomena ini bukan sekadar soal angka, tapi mencerminkan kegagalan kita menyantuni sama manusia. Maka, aspirasi Malaysia Madani melalui inisiatif sumbangan asas rahmah SARA memperuntukkan bantuan kewangan dan barangan asas pada golongan berpendapatan rendah. Di samping itu, program Permukasaan Ekonomi Komuniti Bandar PEKB digerakkan untuk menyediakan peluang pekerjaan dan latihan kemahiran. Semuanya berpaksikan satu nilai, iaitu kemiskinan bukan pilihan dan rakyat tidak harus dibiarkan tergapai dalam kesempitan. Malah, berbagai program latihan usahawanan seperti program Miskin Madani disentiakan untuk meningkatkan mobiliti sosial golongan miskin tegar. Inilah wajah aspirasi Malaysia Madani yang mendakar perhatian, bukan membiarkan derita mereka terus melarat. Pragmatik kedua, pendidikan disemai, harapan dicanai. Kita sering melangkan bahawa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk membasmi kejahilan. Namun realitinya masih wujud jurang pendidikan yang mencengkam antara kawasan bandar dan luar bandar. Laporan Pendidikan Malaysia 2023 mendedahkan hampir 68% pelajar luar bandar kekurangan akses kepada teknologi dan FOMO berkualiti. Maka, Malaysia Madani memperkenalkan program Digital Learning World, beasiswa pendidikan rahmah serta tabung pendidikan anak Madani TPAM memastikan tiada murid yang tercicir kerana kemiskinan. Selain itu, sekolah komuniti dan pusat tersier rakyat turut diperluas ke kawasan berisiko tinggi keciciran. Pendidikan yang inklusif dan berkualiti adalah manifestasi kasih sayang negara terhadap generasi pewaris bangsa. Apabila anak bangsa ingin berjaya, maka terbangunlah sebuah negara dengan jati diri yang mulia dan akhlak yang tinggi. Saudara dan saudari, kesimpulannya, Malaysia Madani adalah pelita dalam gelita. Aspirasi ini menyalakan api harapan buat yang miskin, mengiram baja harapan kepada anak-anak yang dahaga ilmu, serta memeluk erat remaja yang sedang tenggelam dalam keresahan zaman. Kita harus percaya bahawa kemajuan tidak hanya terletak pada infrastruktur, tapi juga bagaimana kita membelai manusia lain dengan ihsan dan kasih. Maka, marilah kita menjadi rakyat yang bukan sekadar membangun negara, tetapi membajai jiwa bangsa. Demi Malaysia yang menyulam nurani dan terus menyantuni insani. Sekian, terima kasih.